Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah akhirnya sampai di kawasan makam Sultan Tajul Arifin Ibni Sultan Mansur Shah I, anak dia kepada Sultan Mansur Shah yang pertama dan adinda kepada Sultan Salahuddin Tajuddin Shah, Sultan Perak yang ketiga. Almarhum adalah Sultan Perak yang keempat. Makam beliau betul-betul berada di tengah-tengah pulau. Itu makam beliau.